Okey, kali ni saya nak ajar cari info usia umur orang ternama figura ternama lah. Jadi kita contoh cari umur Tuan Mahathir kan. Kita type sini Tuan Mahathir ataupun Mahathir Mohamad. Tuan Mahathir. Type Wikipedia. Wikipedia ada dua, satu yang bahasa Malaysia, satu bahasa Melayu kan, Wikipedia. Nampak keluar ni dah. Wikipedia. Tapi kita nak tulis Wikipedia Melayu. Bahasa Malaysia lah kalau tak pandai bahasa Inggeris kan. Wikipedia. Terus type Melayu. Bahasa Melayu terus. Pilih ni keluar sini. Dia keluar bahasa Melayu. Keluar. Ada lah ni. Mahathir Mohamad, Wikipedia banyak sini. Kita UMNO, kategori Mahathir Mohamad, Wikipedia. Ambil yang pertama lah yang pertama. Buat tulis sini. Tuan Mahathir pada 10 Julai kan 1985. Dia tolak lah. Jadi birthday Tuan Mahathir 10 Julai 1985 kan. Nampak sini. Dia sebenarnya ada tunjuk-tunjuk lah ni. Apa yang dia dapat lah. Pengat gelaran lah. Timbalan apa jawatan dia dulu. Timbalan dia apa masa PM lah, dia PM timbalan Tuan Mahathir atau Anwar Ibrahim lah kan. Asri Aziza ni masa Patah Harapan lah. Terusnya lah ni cari info. Boleh scroll sendiri lah. Contoh Sultan Brunei bahasa Malaysia. Kita back. Wikipedia Melayu. Tukar sini, ambil sini. Ambil Sultan Brunei lah. Sultan Brunei. RUNEI. Terus ini boleh sebenarnya ni. Tekan lah. Tuan Mahathir 10 Julai Sultan Brunei. DYM Sultan Brunei bila dia keluar. Kita back. Ambil yang ni lah. Wikipedia ni. Sebab dia tak ada tarikh lahir kan. Mana ada tarikh lahir ni. Ini PBI PON 15 Julai. Tuan Mahathir 10 Julai. DYMM Sultan Brunei 15 Julai. Birthday dia. Ada contoh sama seterusnya lah. Contoh lah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe